Okay, Assalamualaikum. Saya Bayan Izzat. Saya tak boleh buat video panjang sebab video pendek je. So, ramai juga yang tanya pasal Mova ni. So, senang cakap, Mova ni adalah satu sistem apps yang orang kata affiliate dalam affiliate. Maksudnya je kita dapat cashback lah kalau kita beli barang dekat Shopee ke TikTok ke guna app Mova, kita akan dapat cashback. Itu yang bestnya. Sebab kalau kita sepaham ramai yang kita ni sebagai Shopee affiliate, kita ni Shopee affiliate, tapi kalau kita nak beli barang, ya, biasanya kita nak beli barang, kita tak dapat commission, betul tak? So dengan guna app Mova ni lah kita untuk dapatkan commission. Ibarat macam commission lah cashback tu. Okay, at least dapat juga daripada tak dapat langsung. Betul. Okay, so Mova ni je bagi kepada dua. Okay, bila awak daftar, automatik akan jadi user. Okay, user, seorang pengguna. Okay, satu lagi, share partner. Okay, share partner. So, bila awak dah daftar, yang saya bagi link tu, awak dah daftar, automatik awak jadi user. User ni account free. Maksudnya kalau awak just beli barang kat Shopee ke TikTok ke, awak dapat cashback. Itu je lah. Setiap kali awak beli barang, awak guna app Mova, awak copy link dekat copy link Shopee tu, item mana awak nak beli tu, lepas tu paste dekat app Mova dan buat pembelian, awak akan dapat cashback. Itu je lah. Awak je lah yang dapat cashback. Itu je. Setiap kali awak beli, awak akan dapat. So, tapi berbeza dengan share partner. Untuk subscribe sebagai share partner, awak kena bayar yuran dia RM199 untuk lifetime. Maksudnya seumur hidup. Sekali je bayar. Sekali je bayar 199 ni, awak jadi share partner. Okay, share partner ni benefit dia memang lagi best lah. Sebab apa? Sebab kalau jadi user je, kita tak boleh nak share link kita dekat orang. Contoh lah, kita nak suruh laki kita ke bini kita ke daftar bawah kita, tak boleh. Sebab awak just user saja. Okay, so nak bagi link tu, kena subscribe jadi share partner. Okay, bila dah subscribe, dah bayar 199 ni, terus automatik awak akan dapat naik sebagai subscribe, naik sebagai share partner. Automatik akan dapat link invite. Okay, link invite tu awak bagi dekat kawan-kawan. Okay, awak promote lah link tu. Okay, siapa nak daftar, tekan link ni untuk register. Okay, dia automatik. Dia tak ada limited tau. Dia tak ada limit. Okay, unlimited. Kalau satu orang daftar, satu orang lah. 1,000 orang, 1,000 orang lah. 10,000 orang, 10,000 orang. Okay, dia tak ada limited. So, setiap kali orang bawah kita beli barang, okay, dia dapat cashback, kita pun dapat juga cashback. Berapa kita dapat? 20%. 20% daripada cashback yang orang bawah kita dapat. Faham? Gitu. Itu yang bestnya jadi share partner ni. So kalau nak beli kalau nak jadi share partner ni, awak kena pergi kat bahagian buka app Mova tu, pergi kat bahagian bawah sekali hujung kanan ada mi kan, ada kataan mi. Okey, awak cari kataan share partner. Okey, upgrade share partner. So lepas bayar semua tu, akan terus dapatlah share link. Okey, itu sahaja.